Yang kaki travel tu mesti dah biasa dengan My Border Pass ni. Nak keluar masuk negara, scan je QR terus jalan. Tapi lepas ni akan ada satu aplikasi baru yang bakal gantikan My Border Pass, iaitu MyNias. So mungkin ada yang tanya-tanya, kenapa nak tukar? Padahal yang lama ni pun dah okey. Tapi sebenarnya bukan sekadar nak tukar, tapi ni versi upgrade dengan lebih banyak function. Okey, so jom saya cerita sikit apa perbezaan My Border Pass dengan MyNias ni. First kali dari segi pengguna. Sebab My Border Pass ni dia eksklusif sikit lah sebab orang Malaysia je yang boleh pakai. Tapi MyNias pula orang Malaysia dan lebih 63 buah negara lain pun boleh guna. Siap boleh generate Malaysia Digital Arrival Card sekali. Kedua, kalau korang travel ramai-ramai, dengan MyNias cukup satu QR code je untuk satu kumpulan lepas immigration. Tapi kalau My Border Pass ni jenuh. Seorang-seorang nak kena scan QR code. So lagi mudah kan? Ketiga, bab kenderaan. Kalau My Border Pass ni dia agak limited sikit untuk bas dengan motor je. Tapi dengan MyNias pula all-rounder. Kereta, motor, bas, lori, semua boleh jalan. Tapi untuk sekarang ni MyNias masih dalam fasa trial sampai 28 Februari 2026. So lepas tempoh tu dia akan ambil alih semua sistem QR yang sedia ada termasuklah My Border Pass. Tapi korang jangan panik pula kalau ada plan nak travel masa ni sebab My Border Pass masih je boleh digunakan macam biasa sepanjang tempoh trial ni. Senang cerita, MyNias ni dia macam one-stop center immigration. So untuk urusan keluar masuk negara, permohonan visa, pas lawatan kerja sementara, renew passport, 90% semua boleh buat online. Nak daftar pun senang. Guna je pasport, MyCard atau MyDigital ID. So kalau korang nak tutorial daftar langkah demi langkah, korang komen je dekat bawah cara yang korang nak. Okay? Bye!